Dan bila saya memasuki hall yang kedua di sini, kenapa saya pilih clear glass dekat atas? Kerana saya nak pencahayaan, dan di sudut kiri kanan saya meletakkan satu pasu yang berusia sama ratusan tahun, dah berkarat pun, dengan marble yang sangat mewah di zaman purba yang saya abadikan beli daripada luar negara untuk menikmati hasil alam yang berada di kiri kanan. Dan kalau kita lihat dekat sini adalah sama konsep lampu di dinding yang memainkan peranan elemen moden, tapi dalam masa yang sama konsep hotel, pencahayaan yang sangat romantis pada setiap angle. Ladindo ni adalah tempat saya berehat, terutamanya pada waktu tengah malam ataupun subuh. Saya sangat sukakan alam dan saya memilih rumah ni 360 darjah tanpa sekatan. Ruangan ni sama juga entrance tadi, seakan-akan tombak ataupun kapak yang besar, tetapi pencahayaan yang saya buat dia terbalik, tak macam entrance masuk. Dan setiap tombol ni dia menceritakan tentang simpan duit. Berapa banyak kau kerja macam mana pun, it's not berapa banyak bisnes kau dapat, tapi berapa banyak kau boleh simpan, berapa banyak kau boleh invest. Dan saya meletakkan satu kerusi kayu untuk saya rehat, melihat keindahan alam dekat sini tanpa pagar. Bila rumah kita berpagar, maksudnya dia ada satu sekatan. Kenapa saya tak suka sekatan? Sebab dalam bisnes, kamu harus berfikiran yang sangat-sangat luas untuk kamu melihat perbezaan cara kamu berfikir dengan cara orang lain berfikir yang menentukan kemewahan, emotional intelligence dan juga kamu punya intellectual property. Di sini, kita lihat di bawah, garden seakan-akan rumah orang Inggeris untuk menyesuaikan mood saya. Kejayaan yang sebenar adalah bukan kekayaan duniawi semata-mata, tapi bagaimana kita mengimbangi hidup kita antara duniawi dan juga ukhrawi. Saya meletakkan satu buaian di sini. Bila saya berbuai dengan keadaan yang sangat perlahan, saya mendengar bunyi air kat sebelah telinga. So, saya akan rasa relax. Kalau kita tengok, semua kapet rumah saya adalah sangat unik, tidak berbentuk sama. Terutama di satu-satu kawasan, kerana hidup ini penuh dengan lika-likunya. Ini adalah artis yang sangat hebat yang buat lukisan ni daripada fiber dan dekat belakang tu cahaya. So dia sangat dramatik dan sangat susah nak buat. Ini adalah ruangan kedua. Dia tak besar. Yang besar tu apa dia? Susahnya nak menjelaskan apa yang tersirat di dalam hati saya tentang perjalanan hidup dan cara saya berfikir. Contoh lagi untuk lokasi seterusnya. Anda yang minta, saya yang tunjukkan.